Macam ada lupa. Okay, sini kita tengok ni kita punya before. Before. Kosong guys. Okay. Kita nak mencuba mencanting guys. So ini dia punya ni lah. Tempat canting dia. Hanya menggunakan kena guna pensel 2B Okey, satu lagi saya beritahu untuk keselamatan. Masuk bengkel jangan pakai slipper, pakai kasut bertutup. Nanti jadi polkadot. Selamat, I look up. Pakai kasut bertutup sebab bila ni panas meniti atas kaki berparut, tak hilang parutnya. Sebab ni kan wax kan, panas pula tu. Nanti jadi orang lilin tu. Jadi orang lilin. Rasa yang ni. Dia masalah itu kan dia didik dulu. Okey boleh. Pak Eri, jangan ambilkan gambar aku tengah main-main itu. Main-main ni cepat aku situ. Bukan gambar, ambil video. Siapa ada kamera apa? Pakailah kamera kau kejap. Tapi dia tak best apa? Oh, ini saya siapa kot? Ambil gambar kat atas tu. Tadi kau bagi gambar. Dia kadang-kadang bukan dia disebabkan cantik. Tak apa, Gambar dah ada buat video. Jadi kalau sikit dekat video. Bagi dia panas sangat. Dia kalau macam berbuih tu, dia sepanas sangat tikainya rosak. Dia tiup sikit, nyapu kat lubang. Dia tak boleh terus buat tau, ujung panas. Jangan ujung dekat atas. Kan okey. Kalau kita tipu je nak buka betul-betul. Okey. Kan lain kan, dah tu je. Dah cantik tak? Tak tahu dah. Mungkin dia tak buat cantik tu. Dah lah tu lukis cantik pula. Dah. Dah, dia kau punya mana? Tak nampak pun aku. Kau belum Cari. Boleh bocor. Mana tisu dah mana pun punya tisu situ. Dah. Bocor bang. Dia macam Nipis sangat. Dia nipis. bocor ni. Bocor tu. Nipis. Boleh bagi bocor. Bila sejuk pun tak boleh. Dia konsisten. Dia tak rasa, dah habis. Puasa lah. Cik bagi Tengah takut saya dia dekat saya. Ini balik apa? Ini dah halus. Yalah, boleh juga baca batik. Jadi pernah buat. Buat tendai. Boleh jual-jual ni pun tak pandai batik. Kalau dia tahu batik kita jadi dah. Buat juga. Tidak Jadi lecik-lecik tu. Jadi nak lecik batik juga. Bila ini dah apa? Nak kesumbat. Oh, ni lagi bocor ni katanya. Kan? Stop. Nanti warna kita keluar. Apa mungkin tukar yang lain. Keluar. Pandai ke? Dia kan tinggi betul-betul yang menipik kat situ. Dia kena ke bawah sikit lagi. Dia kena ada feel. Ada lembut dia di tangan. Dia kena berlatih dulu. Jadi kalau kita tahu Oh, tu dia. Bagi dot sekali ke. Dah belum tau? dah. Dah set-settle cantik semua baru kita berwarna. Sekejap nak tulis nama. Akak buat paling simple. Senang. Ada ke lagi? Ada. Tak apa. Ada satu pet tu. Ada satu pet. Khidmat sama je laki bini ni. Okay. Sebenarnya laki dia. Oh, ya ke? Bukan ke? Apa
Cepat kau kerja. Ya udah, kau boleh pergi angkat ingin baru. Tapi dah. Aku dah tengok dah. Kat situ dia pergi cari yang tak ada situ. Siapa kat sini? Ada nak cantik lagi? Cantik lagi kak? Cukup lah. Kan nak mengalir kan orang lain dah siap, aku dah siap-siap. Saya nak kena buat Ada di luar. Baju belakang, saya belajar kan. Kacik Dia kau ada kosong. Ada kosong. tak ada lah. Awak. Rumah cantik. Sorry. Tolong ajar kakak dia sekejap. Jangan gigil. Pegang cakin tu salah tu. Pegang cakin macam ni. Kenapa gigil? Tak ada saya memang gigit. Okey. Boleh. Macam ni. Boleh. Cuba kak, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terang. Diam. Nanti Kak Arik Tak apa. nervous. Tak apa. Nanti bocor. Tak apa. Banyak nasi. Okey. Alamat saya siapa? Saya terus dia pakai dia doktor. Saya dah cantik. Amin doktor. Okey. Boleh tak? Okey. Tak pandai. Dah lipat macam mana sekali pun. Macam saya lipat macam tu. Lipat macam ikat lah. Cikgu tu saya tahu. Itu lipatan nanti pocong. Terpulang lah. Pocong ke apa ke. Nak lipat macam mana. Nak Saya gentai dia macam bawa mana. sendiri. Aku pun tak bawa punya orang. Ni. Ada tapi tak ke terlalu pekat. Ni yang kita nak bagi seseorang yang tak masuk. Oh tak apa. Boleh. Okay guys, ini yang first time buat hasil dia macam ni lah ya. First time buat hasil dia macam ni lah ya. Bersepah-sepah, tangan tak bedong. Nervous ni pasal kan. Tak apalah koma. Next time kita buat okey sikit. Ni first time ya. First time. Sebab aku benda dia kat sini. Dah sejuk. Aku tengok apa. Aku satu lelaki aku tanya, kau pergi belajar apa ni? Kalau aku tak bagi kau pergi. Dah sudah. Sayang betul kat diri dia kan. Saya nak buat itu. Saya nak buat apa ni? Buat apa ni? Tentang dia. Tentang dia. Akhir lagi ya. Aku lukis macam ni bulat je. Tapi dia sampai kat sini. Boleh? Pandai tu. Boleh tu. Buat tu. Tak pandai. Itu sini tak pandai. Ya lah tu. Itu tak pandai. Tak payah tipu lah. Tak saya. Tak percaya. Tak percaya. Yelah, tu tak saya. Tu tak saya. Tak saya nak buat apa sebenarnya ni. Dia je tak ada. Ini ya. Boleh jadi batik-batik dah. Dia. Sungguh. Kau buka sekali. Kalau dia tak nak Kau nak tadi. Jadi. Alhamdulillah. Kalau macam kan, dah ada banyak top-top tu kan. Kalau tengok dalam aku letak dua-dua tak letak kau. Bedok dah. Macam bunga raya kan? Batik juga. tak senang juga sebenarnya. Kita ada skill yang ni baru senang. Kena belajar dia betul-betul. Okay guys, jom kita tengok. Cetak tu kan melelehkan, jadi itulah inilah. Tak syak juga. Aku binatang pun juga. Tak pula. Macam buku dah. Binatang je. Macam buku binatang ada tu luar. Lepas tu tiba tunggu dah.
Tie-dye. Ada satu kain. Tie-dye. Lipat kat belakang. Ikat. Nanti jadi kalau saya belakang nanti cantik. Yang satu tu saya dah macam ayam pizza. Dah pizza. Tapi nak tak tahu benda. Ikutlah nak letak macam mana pun. Tapi yang penting getah mesti betul-betul ketat. Dia tak boleh longgar-longgar. Kalau longgar tak jadi apa corak. Tak jadi corak. Okey, ni. Ha? Nak mewarna pun boleh. Ya. Di sini ada beberapa warna lah. Tiba tu mesti tak sampai. Jadi cikgu akan tanya apa cikgu yang Okey, ni dia punya color-color dia. alamak, saya kurus. Patutlah. Senang je. Patutlah. Mana nak tahu merah, oren. Oren pula dalam biru. Buka tisu ni dulu. Oh, test kat Ataupun tisu sana. lah. Test kat Kat sana tisu. saya ada buat satu kotak tu. Oh. Okey, ni kita tengok. Tisu lah. Try kat tisu. Nak try kat sini pun boleh. Saya dah buat kotak-kotak ni boleh. Oh, ni untuk try. Nak guna mana-mana? Colour macam biasa cikgu. Masukkan je warna. Tak bahagian mana yang kita nak. Oh, dah siap warna tu. Siapa nak mewarna kat sini pun boleh. Dah saya ikat. Boleh bukan nak start mewarna ke. Buat sekali Dah siap. Okey, boleh warna awak punya ni lah. Masa ni betul tak? Tak boleh tak lagi dah ni lah. Nak tarik lagi pun tak boleh lah. Dia nak warna yang mana satu? Nak terpulang. Nak settle kaya ni dulu tu. Nak colour sana dulu. Saya nak colour batik dulu. Kena tarik satu-satu warna ke sana. Contohnya kau nak ke warna tu. Angkat je dulu ke sana. Dah sudah kalau warna tu baru tak balik kat sini. Pakai berus ni? Berus. Jangan campur-campur dengan berus lain. Sesi. Awak pakai belendut kain tu semua. Itu lagi. Itu dah kehidupan. Ada lagi ke nak cantik? Izri. Tak boleh. Nak cantik. Okey. Sikit dulu. Untuk syarat juga
tengok kita tahu buat peneliti. Mana aku tak nanti ya. Tak start kan? Angkat dia. Angkat dia. Angkat dia. Dia tahu tapi dia sedap. Malaysia ni siapa menang? Mana? Kita tak follow macam tu. Apa? Tak ingat lah. Tapi kita dapat ni je, consolation dia. Okey. Lepas tak tahun ni pun ramai kan? Orang yang sama je. Orang sama? Kata ramai orang sama je. tak boleh masuk lagi dah. Lela cakap. Elok je ada. Yalah, borak lah. Tapi yang sebelum ni tak dapat nombor 1 ke orang yang sama pun. Tapi apa dulu sampai sekarang pun tak kemana juga pun ada orang ni. Mula. Ni dia bebel-bebel tu juga masa dia bagi ni. Okey. Yang dah ikat kan? Masa kawan dia macam ni. Masak sampai dia habis masak. Kalau kata macam tak masak betul-betul dia ada putih-putih ada yang gini. Kenapa tu? Dah macam bocor lah ikat masih lah. Dia design lah. Itu biasa katanya. Ini aktiviti dengan budak-budak semua tak kan? Okey, ni lepas kita masuk kawan dia. Saya tak ada cantik lah kalau dia. Sekejap ya. Dia nak jual je. Saya punya budu dah siap. Tengok apa corak dia tadi. Ini masih batu dia sampai kena. Puan hijau mana ni? Ni, mak biru. Ni kat sini boleh masuk kawan ni. Ya Allah, aku ingatkan Puan kat sebelah ni. Aku tanya Puan hijau mana? Ni ke ya Rabbi? Kau tengok. Apa jawab dia? Inang Puan kan? Inang seorang ni kan. Kawan nak masuk kawan dia. Masuk kawan ni macam mana cikgu? Kali je. Ambil je. Celup. Eh, Tengok je dulu. nak ambil ni. Tengok macam ni. Kalau korang ada ikat macam ni, nak warna merah. Sepadan dia ni warna lain pula. Ni lah. Hati-hati kena baju, tak tanggal. Boleh pakai gini je lah. Gini je lah. Gini je cikgu. Ya. Tapi tisu tak apa. Ni Tisu tadi balik. Tapi kalau macam ni macam mana? Nanti kita tengok dia. Apa dia tak ada warna apa-apa. Oh, kita tone hijau. Jadi tak nak lalu dah. Belum. Kayu banyak sangat. Banyak jalan. Alah, dulu sini. Tadi hijau. Lepas sikit kan? Turun. Lepas sikit. Dalam bagi lalu aja. Gitu. Jadilah siput. Biru. Bila ni tema Okey, macam yang puan kata kan, dia buat colour satu warna ya kan? Setengah orang macam ni, letak dia warna gelap. Ambil warna cerah sikit. Saya nak buat kerja ni. Saya Saya tersilap. nak buat kerja ni. Kira saya buat kerja ni. Patut buat satu-satu. Patutnya buat satu-satu dulu kan. Dia kena siapkan dulu satu-satu. Dia tak boleh tinggal-tinggal macam tu, berbelak ni. Mana hijau tadi? Oi, aku macam putih weh. Korang jangan. Merah.
Takkanlah dia dah cantik. Kita mana tahu. Bocor rahsia. Kita nampak dia tu. Itu kerja mudah. Pimpin tukar lalu. Kau ini dah angkat bekas kala tu, bawa ke sini. Kalau tak kering, dia ambil kala dia ni sini dah kering. Sikit ya. Okey. Adik manis. Buatlah dulu. Semalam lagi. Kita apa punya? Saya punya tapi sikit. Itu dia boleh. Buat terus. Kalau jadi warna lain nampak tu. Jangan campur-campur berus Ayuh. Bila campur berus kala jadi warna lain. Mati je. Dia tu berbuat ni sebenarnya. Nyakam ni. Dia tak jatuh sikit. Kasihlah kan. Kamu dia betul. Ni. Ini saya punya corak. Bilang pada orang nak letak warna apa. Macam yang saya ikat ni. Saya ikat tak ada merah dengan hujung ni tak masuk. Dia merah. Tapi kalau sini nak buat dua kali tak boleh dah kan. Boleh tak masalah. Boleh je pada belakang. Tak pun nak campur pun tak masalah. Dia akan jadi corak yang kat sini lah. Dan ini akan membentuk corak. Ini yang saya ikat dari satu. Dia ikat dua. Macam yang nak akan masuk kali dekat sini. Kita ikat tetap kuat. Tapi kadang-kadang dia je masuk kawan ni. Kita tak baju dia boleh kita betul.
Dia tak masak betul. Kalau nak buka sekarang pun boleh, tak ada masalah. Kain dia ada part sikit. Ada ikut. Dengan cari pun berasa. Tu ada apa pun ni. Salah satu itu memang Warna mati. Nanti kita nak ambil gambar kan, dia buka nanti. Yang ni mana buka yang ni kot? Oh, semua warna. Esli, santai lagi ke? Yo. Santai lagi ke? Dah sikit dah. Oh, pasal dah tutup sikit. Tutup. Dah. Oh, salat je kan? Bungkus kan? Yelah Esli. Balik lagi kau cantik balik rumah. Tu warna kuning tu warna coklat. Ni. Pinjam sikit deh. Hijau. Hijau. Penuh. Jenuh. Astagfirullahaladzim. Nampak tak tu? Kegagalan tu. Rejol lah. Time kan? Dia nervous. Pada siap nak buka boleh letak atas ni. Guys. First time guys. Nervous guys. Nak buat macam mana? Rejol je lah. Main tisu. Lagi. Kau apa tu tak? Tisu. Apa you order baju? Saya kuning yang ni. You order baju warna apa? Ni, dia tu kan? Tak pakai lagi. Macam makan mana tadi? Mana apa tu? Coklat tu. Coklat. Tu warna apa? Macam dia sikit. purple, purple. Ada tiga purple. Hijau. Tiap tu makan. Pakai lagi warna apa? Apa tu tak keluar? Oi, complicated betul ni. Baru siap lagi ikat ni. Hujung tu lah. Ada air putih ni. Pun warna ni tu. Macam semua ni nak cantik wajib boleh. Kadang-kadang jemput dua rumah apa tu. Pakai ke? Cantik juga. Ah, dah. Ni aja sikit je ni akan Oh. sikit je. Ada Ni hitam ke? Ini namanya embry untuk bulan. Dah, dia kalian. Sekarang dah pukul 3.50 nak pukul 4 dah. Puan nak balik pukul 4.30, ingat tu? Saya dah nak balik pukul 4.30. Tapi tu, Orang kata yang- tengah habis kerja. Saya memang ada kerja pukul Oh. 4.30. Kalau saya kena bertugas sampai pukul 5, pukul 5 dah saya balik. Oh. Kalau korang siap awal dah boleh balik. Kan? Benda yang simple. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Okey, kita pun nak balik Cik awal. pengalaman je kan. Ya tak? Nak jadi tokek batik apa ni Sri? Alhamdulillah, senang kerja. Tak betul-betul mati. Makan juga kan? Anjum. Yang dia hantar kat rumah tamu. Oh, Ini tu, pergi ikut lagi pula. Betul lah kerja baju kerja dia. Ha kan. Ni memang. Ni dah apa?
Mana ke kamera main lagi aku. Main. Rasa yang kakak bocor je. Dia nak pakai warna apa? Warna apa? Dia nak pakai warna apa? Sekarang kita Tak, sekarang kita je brush je. Aku letak dalam ni. Amin, baik-baik. Ni merah. Itu blush kuning lah. Apa boleh je? Blush kuning tak ada kuning. Kuning tak ada blush ni. Yang ambil banyak. Aduh, hai. Dia buat dia gaduh. Kadang-kadang bila selok dia kuning dan galau juga. Ada. Oh, ada. Cik, sampai dia dah siap ikat tu main kita buka. Oh, ya Allah, nampak tak tu? Dah banyak keluar lah. Ada gunting lagi bawah tu. Gunting. Gunting. Oh tak, bocor kan. Gunting. Buang getah tu. Jangan gunting kain pula. Gunting getah tu. Siapa tadi nak kuning tu? Tadi siapa yang nak kuning? Saya Ya. Buat gunting dulu semua. Ada berapa? Satu tak semua. Oi, aku tumpah kat sini. Nanya aku pula yang ni. Apa lagi guys? Nak colour apa lagi? Hanya tajam sikit kot. Tapi malangnya, tengok. Hari ni buat nervous. First time. Habis dah terkeluar weh. Kau tengok tu, habis dah terkeluar. Ya Rabbi, teruknya aku buat hari ni. Ini adalah yang paling teruk lah pernah aku buat. Sampai terkeluar. Subhanallah. Sabar ya Allah. Unik lah dia punya. Tak sama macam orang lain. Tak sama. Dia takkan sama. Hijau kan hijau. Apa tak hijau? Dia apa? Alamak. Terkeluar. Hijau tak? Ni ah. Ni ada tak ni? Ini dah habis. Cantik je nanti ni. Yang risau cantik. Kalah je. Saya dah lari. Hasil ikatan yang paling buat tadi. Ikat buat dia gambar. Kenapa daun tak ada batang? Okey. Apa lagi dah siap boleh buka? Buat kita dah jadi satu ni ah. Paling sini bilang. Ni kat saya. Putih malah api. Aku tu lama nak ikat nasi lemak je. Orang semua dah buka dah ni ikatan. Orang dah siap dah. Dah siap ikat ni. Orang dah nak balik dah. Jadi 3 orang kejap lagi. Oh nak pukul ni? Kan nak pegang. Tak boleh merah kat saya. Merah ni tu kan? Dah sudah belum? Tu merah ke pink tu? Dua-dua boleh. Siapa pegang hijau? Boleh lah. Ada siapa pegang hijau? Seksi ke tak? Tak ada. Tak ada memang t-shirt dalam tu. So tak ada masalah. Nah. Siapa pegang hijau? Pink boleh pink. Siapa pegang hijau? Kita sebutkan yang apa tadi? Wah, ibu saya. Kok Oh, dah. sikit je nak Lambat. Celup je. Celup je ujung-ujung tu. Celup je. Batik dah ni. Celup. Celup dah. Dah. Lagi senang kan?
Tak balik. Memang tak balik. Ketika yang projek itu tak boleh satu idea. Jadi sistem bikin kat mana ni? Jadi ke hidup. Jadi cuma warna tu gelap kan. Jadi ni tak nampak tu betul ni rumah. Oh, kita boleh pakai time. Guys, memandangkan hijau dah tak ada Jalan ni. Siapa dia? Tadi kau guna hijau yang mana? Tadi siapa ni ambil? Tu siapa tu ambil tu? Nampak tu? Siapa ni tadi ambil hijau? Ah, ni dia kata ni hijau. Lagi siapa yang nampak? Tak ada bagaimana di situ. Dia warna apa? Dia bukan like hampir tu lah. Warna ni bila jadi galik kan, moncong mulut-mulut warna ni. Nama warna dia galik, moncong mulut-mulut. Ni siapa kerja ni? Dah dibaca kat situ. Dah siap? Saya tengah tunggu hijau. Oh, hijau. Balik kereta ibu hantar tak patut kita ibu tak naik tau, tak patut bawah. Sudah. Walaupun mana dah malam kan dah ada lah juga dekat pasal kita. Ni tak tahu. Tarik dia di depan. Apa ni? Letak dia dalam tu. Tak kuning. Kuning. Dah pakai belum? Boleh tak? Buat je lah. Bukan tak ada dia balik. Lepas tu balik OB balik je lah rumah. Pergi show pula. Lepas tu Lepas tu aku nak cukup. Tinggal kat situ. dia dekat ni apa sekolah tumpuan puan Nasihat ni kat Seremban. Kau tahu ni apa ni? Plantain. Plantain. Bukan. Itu nama je sumpah kena sumpah. Kromosom. Wow, amazing. Hijau. Ada kosong ambil mana? Apa tadi buat kerja tak dikemal ni? Okay, kita dah sudah nak balik dah. Saya dah balik kemas kan? Tak Tak ada lipat tadi tu. Yang tak siap, saya tak siap ikat tu tinggal. Tadi bukan saya dah cikgu kan saya cikgu buat kan? Oh, cikgu Siti. Yo, Kan? apa dia? Saya dah siap lah. Nak ambil kali kat sini. Siap dah. Kan saya cikgu boleh buat kan? Dah lepas kan? Tadi saya. Dia kata kain saya. Tu saya tak buat lah kan okey lah tu. Oh, masa warna kita tengok apa kejadiannya nanti. Dia satu bulan. Usaha gigi ke tu? Tengok apa kejadiannya. Belum. Dia punya bersungguh buat tu, kita tengok hasilnya. Sana je. Masukkan je warna apa-apa warna sahaja dekat kain putih tu. Tolong. Kita tadi belajar color cuma 4 je asal jadi sampai 9 color kat sini. Oh, cikgu Siti. Ya. Tadi belajar batin 4 color je asal jadi 9 kat sini.
Buatlah ini kreativiti. Ulanglah. Ini dia punya pasal. Belajar 4 color je. Sekarang kasi saya 9. Batik Caca Mapa lah namanya. Tapi sekarang dia unlimited mana? Pegang aja kan, kain ni. Cak ni pegang boleh kan. Lapik atas tisu tu. Letak atas tisu. Tak ada atas tisu, lepas tu buang apa? Ya saya punya. Bukan betul-betul kain tu. Kenapa tu? Sebenarnya kan buat batik ni happy ke stres? Jujur je lah. Stres ke happy? Melukis stres. Warna happy. Alright. Buat batik semua stres saja. Tak adalah kata batik tu merawat apa diri lah apa semua bongak semua tu. Semua cerita bohong. Tak dapat order salah. Boleh je. Kata YTGT je. Bukanlah. Maki hamunkan kau siapa je kau semua. Ada kat tadi pun. Order lain dapat lain. Order ke 10 meter. Bandai pening kepala untung. Ini belum basuh lagi. Badan besar hentam 2 meter. Hantam 4 meter tu pasal. Lepas tu yang berkaki pula tu. Aduh. Kita berkaki. Tangan sebelah badan separuh je dia. Badan nak isi yang mana cuba. Tu nak komplain tu dengan buat batik. Siapa buat batik? Saya buat daun. Buat lebih Tak, sikit. semua cakap batik ni untuk orang badan normal. Macam tu je. XL beli 2 corak macam tu. Kalau tak dia kena beli dua pasang. Jangan nak beli satu pasang. Pasal Jangan kalau buat berangan. yang natural dye tu kan, saya buat 2 meter setengah. So orang nak kena beli 5. Betul. Setuju. Hakikatnya orang Malaysia bukan slim-slim macam orang Jepun. Kau terima lah kenyataan. Itulah beli kain 4 meter setengah. Lepas tu nak pecah 8. Tak ada bela macam 8. Dan hijau. Dah lah comel. Orang ni. Tak hijau boleh tak lepas ni? Hijau? Hijau ada 2 orang. Oh Mas Rai. Masuk. Tepat mewarna ni. Okey lah, bos kita datang tengok melawat kawasan. Punya bunga. Bos kita cakap tu dia. Cik cakap warna batik 4 je. Ini dah 9. Apa? Warna dah dekat 4 je. Bukanlah. Tu warna. Ni siapa punya ni? Yelah maksudnya. Tolong hati. Ini semua adik-adik aku bagi kakak pula. Tu video. Diorang draw sendiri. Ya Rabbi tengok tu. Kata-kata. Semua dah jadi satu kali dah. Kali ni Tak ada kali apa. ketik saya agak gagal lah. Gagal. Kak tak payah Buat ambil pertama. semua kak. Fokus kat saya je kak. Kan dah nak pasal-pasal tiba jadi kakak pula. Kita kena tengok siapa punca yang berikan tanda. Adalah so kita nak ini, nak apa? Nak letak dekat ini. Tak nak cakap kak. Dekat rumah ada lagi. Dah booking. Dia marah tu tak boleh jalan dia kata. Oh buat video ke? Kita bagi ambil gambar lain. Gambar dia je dia kata. Boleh. Kejap lagi boleh lah. Sikit-sikit je. Baik kait. Aib. Baik aib kata dia. Kembali. Okay dah, boleh dah. Kau pergilah ambil tutup video tu. Jangan sambung pula. Kan nak kena edit ke belakang. Kau punya dah? Mana? Buka. Dia gunting. Boleh boleh ke tidak ni? Kau marah pula kang. Boleh. Tadi dah habis dah aku punya kan? Ke tadi kau rakam straight je tak berhenti? Kakak tak kira pun. Sekarang boleh. Yang ujung. Serius. Tak mengebak. InsyaAllah tak. Sebab ikat tu. Ikat dia tu sangat. Apa dah nak tahu tu? Orang semua dah ada dia buat terikat lagi. Tak boleh kan? Hari ni colour yang agak gagal. Colour yang agak gagal hari ni ya. Aduh, redo lah. Redo lah colour yang agak gagal. Cantik. Aku sorry lah. Boleh. Terima kasih. Aduh. Lelaki tak payah cakap lah. Anak aku pun macam tu. Bila aku suruh pergi colour, ingatkan dia pilih ni. Dia pergi cari ni bukan kucing.
biawak, turtle. Tu semua gambar dia. Aduh, yai. Ni aku tengok Ezri dia lukis. Macam mana nama tu? Apa nama tu binatang tu? Bukan, binatang yang macam lelaki. Tak, dia akan pilih tanda macam tu juga. Oi. Ada hijau kan? Kat warna apa juga kau punya ni? Kuning ke? Air. Itu air. Oh, ni awak punya kuning saja. Macam dah sorok sini kan. Ni terus awal. Ya. Kawan dia terkunci di yang satu ada dengan dia. Sebab tadi ada meeting kan? Ni habis puas tu aku tak tahu lagi nak jadi buku. Kenapa dia keluar ni? Dia singkap dia tak cukup. Dia Kau. Kau memang pelawak je. Dia ni kena besar kan? Itulah saya sebagai seorang designer sekarang. Kau bukan kau dia tu pelempar. Saya tak tahu dengan batu. Saya nak tahu batu ke ni. Harga kan? Kalau tak ada batu kan murah. Betul dah. Apa dia anak tu kan? Letak batu satu pun dah lain harga. Aku nak cari warna pink. Lala tak tahu warna apa aku dapat. Buka dulu kita nak Apa color je lah. Kita nak tengok apa hasil dia. Memang semua jadi buat. Tak ada tak jadi. Bukan buat. Memang. Makin lengkap dah kain. Betul lah. Buka. Ni kan betul-betul. Ni kan betul-betul. Lagi lah tu. Ada coraknya. Okay guys, untuk batik kita Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi lah. Aduh. Dah kali dah? Ni tak punya ni. Tak buka lagi ni. Buka tulis. Itu saya punya tu. Tak buka tulis. Tak ada masalah. Tak payah nak buka ni. Dah. Mana? Ni. Alamak. Banyak tak tu? okay dah guys. Kejap je dia dah boleh kontrol cantik tu.